Okay guys, Nisa nak share dekat korang satu apps yang sangat-sangat best di mana dekat apps ni adalah satu basic benda yang kita buat setiap hari. Tapi macam mana korang nak buat benda ni sebagai korang punya extra duit lah. So, setiap hari of course kita akan berjalan kan. Tak ada sesiapa manusia dekat dalam dunia ni yang tak berjalan dalam kehidupan seharian dia. Manusia normal lah yang tak sakit dan yang sihat. Okay, so Nisa nak share dekat korang ada satu apps ni yang korang boleh gunakan untuk korang convert korang punya steps kepada cash. Okay, so korang kena download dulu apps ni and then nanti korang boleh nampak dia punya features yang macam ni lah. Ada home, dekat home ni. Allah, kejap. So, dekat home ni, map, spend ni untuk korang withdraw, social ni untuk kita nak communicate dengan user-user lain. Dan dekat bronze ni, nanti dia ada korang punya level dan sebagainya lah. So, dekat sini, Nisa dah ada 14,000 coins. So, setiap hari, and lagi satu, apa yang best juga dekat apps ni, selain daripada kita convert duit, kita pun boleh tahu juga berapa yang kita burn dalam masa satu hari tu lah. So, hari ni Nisa jalan 4,000 lebih steps. Okay, so macam mana kita nak dapat duit daripada apps ni? So, dekat sini korang boleh nampak kita boleh transfer ataupun withdraw coins ni menggunakan PayPal lah. So, korang boleh withdraw sebanyak RM235. And dekat sini ada 3 level tau. So, yang pertama adalah bronze, silver dan juga gold. Amount ni sama, RM235. Cuma yang membezakan adalah berapa banyak coins yang korang akan spend untuk nak withdraw. So, kalau korang tengok dekat sini, gold lebih berbaloi lah. So, untuk gold, kita hanya memerlukan 180,000 coins untuk transfer RM235. Manakala untuk bronze, kita perlu lebih lagi, which is RM210,000. Okay. So, selain daripada RM235, kita pun ada juga RM35 pun sama. Ada 3 level, bronze, silver dan juga gold. So, untuk bronze, kita memerlukan RM33,000 dan untuk gold, kita perlu RM30,000 coins sahaja. So, apa yang Nisa nak share dekat korang dekat sini, dah alalang kita berjalan setiap hari, terutama sekali dengan geng-geng yang pergi brisk walk ataupun yang korang memang suka run apa semua. So, memang best lah untuk korang gunakan apps ni. Sambil-sambil kita boleh kumpul coins apa semua, bolehlah convert sikit kita punya steps tu kepada duit. So, semoga ramai lagi yang cuba apps ni sebab Nisa rasa tak ramai lagi yang tahu tentang apps ni. So, jom kita ramai-ramai cuba. And sambil-sambil tu ramai-ramai kita ada satu target. Kita boleh letak satu target di mana bila korang scroll dekat sebelah-sebelah ni kan, kita akan ada satu benda untuk motivate kita untuk capai certain step yang tertentu. So, itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.